كثيرا. قال الله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم. Allah SWT yang bertajalli di seluruh cakrawala, Allah Ta'ala yang mendedahkan, yang membuka kepada segala cakrawala sebagai mazhar, tempat kewujudan, nampak kezahiran kewujudan kebesaran Tuhan. Dengan kuasanya tidak akan menyeksa, tidak akan menyeksa kamu dengan mengusir dan menghalangimu in syakartum, jika kamu bersyukur, yang benar-benar menyadari manifestasinya dalam huwiyahmu yang batil, yang menyandarkan keaslian dan kemandirian apa yang muncul dan tampak daripada dirimu kepadanya. Jadi Allah Ta'ala tidak menyeksa akan kamu tadi sekiranya kamu bersyukur. Yang syukur menggunakan pada jalan Ta'ala, tasarruh ma Allahu ila ta'ati, menggunakan pakai nikmat Allah Ta'ala kepada benda yang membawa kepada taat kepada Allah Ta'ala. Kalau digunakan nikmat kurniaan dia, contohnya anggota tujuh kita guna pada maksud itu dipanggil kufur nikmat, kita menyalahi. Maka di sini dia kata in syakartum, jika kamu syukur, yakni benar-benar menyadari manifestasinya dalam huwiyah, memahami akan huwiyahmu itu yang batil, mana kediaan tu dibuangkan. Itu mana syukur. Mana selagi kita merasa diri kita, itu panggil tidak syukur, tuan. Sebab bila memandang diri kita, dia menjadi hijab daripada memandang Allah SWT. Waktu amal yang saleh jangan kita perasan kita matikan, semua tu ada daripada dia. Bau huwiyah, apa makna huwiyah? Kediaan, ya, dia tu. Dia tu siapa dia? Kalau kita nampak huwiyah, kedirian di dia makhluk tadi tu rosak. Dia nampak huwiyah Allah Ta'ala, kediaan Allah Ta'ala, bukan kediaanmu. Tu mana huwiyahmu yang batil, dan menyandarkan keaslian dan kemandirian, ya, apa yang muncul, mana keaslian semua benda dan kedatangan semua kemunculan dia, dan tampak dirimu kepadanya. Jadi kita nampak diri kita menuju padanya, bukan kita nampak dari dia, dengan dia kepada dia. Kalau dia nampak dari dia dengan dia kepada dia, baru selamat. Dan semua daripada Allah Ta'ala. Yang bergerak sekarang semua dengan dia, bi kudrati wa iradati, dan balik-balik kepada dia, baru dia selamat. Kalau kita nampak dengan kita, ini saya, walaupun tak bercakap, tapi kalbi dia ada perasaan bahawasanya nampak akan kediaan dia. Maka itu satu daripada kesilapan pandangan sufiah yang menjadi rosak, sebab dia akan melarat dengan sifat-sifat mazmumah yang keji. Dan bila pandang dia, nampak dia hebat, takabur datang, riak datang, ujub datang, macam-macam. Kalau kita matikan terus, tak ada apa, semua daripada dia, dengan dia habis. Bahkan lagi mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala bila kita mematikan pandangan kita dan menghidupkan pandangan dengan dia. Wa kana Allahu syakiran alima, dan ketika kamu fana,
dalam huwiyah al-haq. Dia tak boleh huwiyah kita. Kita kena fanakan dalam huwiyah al-haq, huwiyah kediaan Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Kalau kita nampak kediaan kita tu rosak. Tapi kalau dia fanakan, lenyapkan dalam huwiyatul haq, dalam huwiyatul haqqi, itulah huwiyah Allah Ta'ala. Ketika itu karena Allah adalah Ta'ala itu zatnya syakiran, maha mensyukuri dengan nikmat-nikmatnya, lagi pula alima. Mana kalau begitu Allah Ta'ala akan berikan nikmat, dan nikmat yang besar adalah nikmat roh, nikmat rohani. Dia buka akan pintu makrifat, ya, lagi terang, lagi terang, lagi terang. Itu dia. Lagi pula syakiran, maha mensyukuri dengan nikmatnya, lagi pula aliman, maha mengetahui dirinya. Sungguh indah apa yang dikatakan dalam syair. Sungguh kau adalah masa sebelum tirai tersibak. Ku berkhayal bahawa aku sudah bersyukur mengingatmu ketika malam menerangi, aku pun menjadi saksi bahawa kau adalah yang diingat, ingatan dan yang mengingat. Sungguh kau adalah masa sebelum tirai tersebak, terbuka. Allah Ta'ala yang menentukan segala-galanya. Kemudian ku berkhayal bahawa aku sudah bersyukur mengingatimu. Bila kita rasa kita mengingat, kita ibadat, itu khayal lagi. Hakiki semua daripada dia. Taufik daripada siapa? Inayah daripada siapa? Kita kata kita gerak, oh tunggu, tunggu. Satu masa kaki tangan tak boleh bergerak, mulut tak boleh bercakap, hidung tak boleh mendengar, mata tak boleh melihat, telinga tak boleh mendengar. Tunggu satu masa kita akan sampai. Ya, kita kata kita, ya, tunggu satu masa besok kita diuruskan di kapan. Mau tahu mana kita punya bercakap, mana kita melihat. Ketika itu habis semua ditarik dia punya bawa perasan. Sekarang jangan tak perasan, semua daripada dia. Sebab tu bila memandang huwiyah kita tu hijab, dia kena memandang huwiyatullah, kediaan Allah Ta'ala. Baru tu ni, ketika malam menerang aku pun menjadi saksi. Ketika malam makrifat terang Tuhan buka, baru kita menyaksikan, Masya Allah, ya, bahawa kini adalah yang diingat. Sebelum kau yang diingat, ingatan dan yang mengingat. Sebenarnya memberi mengingat akan dia siapa? Allah Ta'ala. Yang berzikir siapa? Allah. Apa maksud yang berzikir Allah? Mana dia yang menggerakkan kita berzikir. Dan salah fahamkan berzikir Allah, kata berzikir aku dia Tuhan ke kafir je kan. Ya, jangan silap faham kalam sufi kan. Kadang-kadang dia orang baca sendiri kitab-kitab sufi ni, faham sendiri babah juga. Maksud aku yang berzikir, maksud dia yang mengurniakan. Kamu boleh berzikir semua daripada dia gerakkan, dia beri semua dia dalam takluk dia mana. Kemudian wahai orang yang menghadapkan diri kepadanya, orang-orang yang bertawajuh dalam sembahyang, dia tawajuh kan, wajah tu lapas tawajuh, wajah tu aku hadapkan. Tu sembahyang tu besar, silatun bainal abdi wa rabbih, kontak hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Apa tak besar? Bukan kontak hubungan dengan raja, dengan sultan, dengan agung. Orang kau dapat dia ada line dengan agung, line dengan sultan, wah itu pun orang dunia kata dia besar, dia ada line. Line orang atas ni bukan orang atas, bukan orang. Ya, yang memiliki, menjaga orang tu sendiri, yang beri makan orang. Sama ada orang tu orang bawah ke, sultan ke, raja ke, agung ke, semua dia itu dalam milik Allah Subhanahu Wa Taala. Abdi kepada Tuhan, sentiasa meraih rahmat Tuhan. Kalau Tuhan blok je kan habis. Wahai orang yang menghadapkan dirinya kepadanya, yakni kepada Ta'ala. Salah satu konsekuensi, ni apa makna ni? Tuan-tuan cari mana ni? Macam-macam dulu. Daripada tauhid,
mana dasar daripada tauhid lah ya, adalah kamu tidak boleh menampakkan keluhan kepada Allah Ta'ala. Satu orang Nabi apabila dia digergaji kepala dia, dia mengeluh, kau mengeluh sekali lagi aku sentap makam kenabian kamu. Dia kena tu senyap. Betul keadaan sufi, man arafallah kalla lisanu. Siapa yang betul kenal Tuhan, kalla lisanu, kelu lidah. Dari mana kelu? No comment, tu maksudnya. Ya, Tuhan turunkan hujan pun disyukur, panas pun disyukur, barulah betul dia kata alhamdulillah ala kulli halin. Kulli bermakna semua kelakuan, sihat sakit alhamdulillah, senang susah alhamdulillah. Kalau senang dia alhamdulillah, susah dia mengungut, itu bukan kulli. Itu ba'di, makna setengah masa syukur, bukan semua. Dia kena semua, sebab semua ada hikmat. Dia beri kita senang hikmat, susah pun ada hikmat, sakit ada hikmat, sihat pun ada hikmat. Ma khalaqta haza batilan subhanak. Tak jadikan semua ni batil, tak, semua ada hikmah dia. Sama ada manusia itu nampak atau tidak, itu soal lain. Tidak boleh menampakkan keluhan, mana ketidakredha dia tadi. Walaupun tak nampak lisan, dalam kalbi ada jangan. Dia senyap betul-betul. Macam mayat kita tuan-tuan, diam, yang kata apa. Kepada Allah Ta'ala dalam hal-hal yang berhubung dengan urusan duniawi. Ya, urusan duniawi banyak kan, kadang-kadang Allah Ta'ala uji kita. Orang dapat, kita tak dapat, dan seterusnya lah. Senyap je. Dan jangan banyak memberikan jelingan-jelingan kepada urusan duniawi. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil. La yaghurranna, jangan menipu daya oleh kamu taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Boleh berbalik pergi baliknya orang kafir dan oleh Syam, Madinah semua nampak barang banyak kan. Jangan menipu daya kamu oleh urusan dunia tadi. Itu semua mata'un qalil, mata benda yang sedikit. Sebab urusan mata benda dunia tak ada dalam Quran di kita mata'un kathir, tak ada. Mata'un qalil, mata benda yang sedikit. Kalau dunia Allah Ta'ala kata sedikit, tiba-tiba kita perasan hebat banyak, maka sesatlah pandangan kita. Jauh lagi, benda kecil kita nampak besar. Ya, kita test diri kita sendirilah. Pandang duit macam mana kan? Orang cempak duit juta kat kita, berasa tak seronok kan? Wah, macam kan? Mana kalbi kita kat situ, jauh lagi kita dengan Tuhan. Arif Billah dia tengok duit dengan daun kayu sama je. Hatta yastawiya indahu az-zahab wal hajar. Sama bagi dia batu dengan emas rupanya. Boleh kan? Seketul batu, seketul emas, sama berat. Sama syekh, sama, tapi dia ambil emas. Kepala otak dia duit mana lagi, bukan senang naik jalan kan. Para awliya tak ada pun tak ada. Para awliya ila ta'ala yastawiya indahu, sama je bagi dia az-zahab wal hajar. Itu kaedah ahli ma'rifat yang telah dapat ma'rifat yang sebenar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'ala berikan pandangan dia, pandangan yang ada nur. Adapun pandangan ahli dunia az-zulmah, dia membesarkan benda yang dikecilkan oleh Ta'ala. Dunia kecil dia nampak besar, nampak hebat, sebab mata dia buta, mata dalam. Dia suruh takabbir ma kabbarallah, besarkan apa yang dibesar Ta'ala. Saghir ma sagharallah, kecilkan apa yang dikecil Ta'ala. Betul. Ni Tuhan pandang kecil, kita pandang besar. Lagi jauh lagi. Bila situ dah jauh, dia bawa babas dan tu. Dia kata, wahai orang-orang yang menghadapkan dirinya kepada Allah Ta'ala, salah satu konsekuensi daripada tauhid, intipati dan tauhid adalah kamu tidak boleh menampakkan keluhan kepada Allah dalam hal-hal yang berhubung dengan urusan dunia. Mana jangan bergungut. Dia uji itu ada sebab. Dia bagi itu ada sebab. Kamu tidak boleh memaksa dalam munajat dan doa. Sebab itu Ibn Athaillah As-Sakandari dijaga dalam berdoa tu. Jangan ada doa tu dalam bentuk apa? Tukas, mantuduhan. Macam kita kata Tuhan tu apa? Oh, lambat beri macam dia tak ingat pula. Jangan ada makna soalan nak memperingat. Badan doa tu ialah kita zahirkan, izharun ubudiyah saja.
menzahirkan kehambaan kita dengan Allah Ta'ala saja. Ya, kerana yang kamu kritik itu Maha melihat semua kebutuhanmu, semua keperluan kita dilihat oleh Ta'ala. Tak payah kita nak jauh Tuhan. Habis kita doa tu sebab Tuhan suruh, dan izharkan fakir kita dengan dia. Ya, jadi kamu harus reda, itu yang penting. Reda. Dan hakikat reda paling tinggi apa? At-talazus bil balayat. Berlazat dengan bala. Allah Ta'ala turunkan dia bala sakit susah, dia rasa lazat, baru dia betul mantap dalam reda. At-talazus bil balayat tahaqqukum bir rida. Berlazat dengan bala tu, itu mantap dalam reda dengan Tuhan. Sebab apa? Dia tahu dalam bala itu ada nikmat, dalam bala itu ada berbagai rahmat. Orang yang kena bala itu orang yang sedang diperhatikan, ya, oleh Allah Ta'ala, dapat perhatian banyak. Kalau orang tak ada perhatian, dia habis kan, macam batu kerewil, tak ada perhatian kita buang. Tapi kalau emas ada batu tu, kita bawa perhatian, bawa makmal, uji kaji, canai sampai jadi permata yang mahal. Itu dia. Kamu harus reda terhadap semua ketetapan yang kau jalani. Ketetapan kita jalani hidup, semua ketetapan yang telah siap pada azal. Tak ada siapa pun boleh lari. La yuhibbullahu al-jahra bisu. Allah SWT yang bertajalli. Maksud Tuhan yang membukakan, mentajalikan dengan namanya. Ya, dia mentajalikan, mendedahkan nama dia supaya kita pandang. Nama dia apa? Ar-Rahman. Ar-Rahman Al-Mun'im bijalailin ni'am, yang memberikan segala nikmat-nikmat yang kasar-kasar. Semua orang dia beri. Orang Islam dia beri, kafir dia beri, mukmin dia beri, munafik pun dia beri, yang taat dia beri, ahli maksiat pun dia beri. Itu mana Ar-Rahman. Sebab dia umum pada makna, khas pada lafaz. Lafaz tak boleh pakai Ar-Rahman nama, kecuali kena isnad dengan itulah hamba. Abdul Rahman, hamba bagi Tuhan yang bernama Ar-Rahman, tu boleh. Itu khas. Adapun makna umum dibagi habis semua. Sebab anna dunya la qimata laha, dunia tidak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Adapun benda nilai besar di akhirat, itu tak bagi orang kafir, dibagi khas untuk orang beriman saja, ahli syurga saja. Jadi suruh maknanya partikel semesta di alam semesta ini dengan seimbang dan sepadan, tanpa kerancuan, tidak menyukai dan tidaklah terpuji baginya. Apa dia? Al-Jahr. Ya, apa Al-Jahr? Keterus-terangan dengan gembar-gembur, bisu dengan yang buruk. Allah Ta'ala tak suka manusia apa? Menyatakan keburukan di sini. Maksudnya Allah tidak menyukai menampakkan hal buruk yang dicela oleh akal dan syarak. Betul, kalau buat maksiat pun cepat tutup, jangan dedek ke orang. Ya, dia buat maksiat cerita ke orang. Patut maksiat malam dia buat tadi, tuan boleh, tuan nak ampun, kalau diminta ampun tapi kena isytihar. Oh, malam tadi dia kata anda pergi minum 3 botol itu. Kau minum 3 botol, kau minum apa ni? Air oren. Kedarah-harap dicerita ke orang berbangga. Tu berat tu. Ya, kalau dia bertobat, sepatutnya bertobat Tuhan ampun, tapi bila dia buka macam tu, kalau Allah Ta'ala tak beri keampunan, Allah Ta'ala murka kan. Ya, dia buat salah tu kembalilah. Bila dia cerita ke orang, seolah-olah dia berbangga dengan kerja maksiat, dan itulah maksiat yang lain. Ya. Kemudian Allah Ta'ala peduli pada urusan ini dan menyampaikan seruan mengenai hal ini. Kerana apa? Di dalam kerajaannya, kerajaan Allah Ta'ala, memang tidak boleh ada suatu pun yang terjadi kecuali keadilan dan kebaikan. Ya, itu dalam kerajaan Allah Ta'ala. Dia tak ada melakukan kezaliman, adil seadil-adil.
ilmu kerajaan dunia, walau nama dia keadilan tapi bukan adil, bohongnya. Kecuali keadilan dan kebaikan, khususnya minal qaul, ya, itu perkataan dijaga, perkataan buruk yang diucapkan secara terang-terang, ya. Maknanya jangan kita mengucapkan dengan lisan anggota yang Tuhan beri nikmat kepada kita benda yang buruk. Illa, kecuali perkataan Rasulullah tadi, iaitulah illa man, mereka zulima, yang dizalimi, orang yang dizalimi kerana Allah Ta'ala menyukuinya dan bersegera mengkabulkan permohonannya. Kerana orang zalim itu menyimpang dari keadilan Allah Ta'ala dan jalannya yang lurus. Jadi kita istiharkan kezaliman, dia dizalim, itu tak apa, ya. Bahkan boleh kita cerita orang zalim, kan cerita buruk orang tak apa, panggil asal makna mengumpat, tapi ada yang diharuskan di antara sini. Seorang isteri dizalimi oleh suami, dia tak bagi nafkah, dia sepak, ni terkajang, terselit jelah bangku macam. Adiknya bu isteri ni tadi pergi angkat kes dengan qadi. Bila jumpa dekat qadi tanya, "Cik puan, apa masalah?" Ya, suami saya gini-gini. Apa lagi kezaliman dia, apa dia buat awak? Saya tak boleh cerita lah, nanti mengumpat, kan. Tu qadi kata, "Awak baliklah, jangan datang-datang ni." Ya, mana dia boleh cerita tu, dia cerita soal lelaki dia terkajang ni, lelaki tak bagi nafkah, kezaliman atas diri dia, boleh cerita. Ya, sebab apa? Untuk membenteras dia tadi, ya, untuk menyelesaikan permasalahan. Mengelakkan mudarat itu disuruh dalam Islam. Dalam hadis Nabi kata, la darar wa la dirar. Jangan buat mudarat pada diri kamu dan jangan buat mudarat pada orang lain. Sekarang didera isteri dia, dia buat mudarat, maka ketika itu dia ambil tindakan lah dia, kan. Bila dia tahu dia buat zalim, sebab tu dia kata setengah dia 7 perkara yang istisna, dikecualikan dalam bab mengumpat. Boleh mengumpat dengan sebab diluruskan syarat di antara dia untuk menyelesaikan kezaliman tadi, untuk orang yang zalim tu diambil tindakan mana. Kita kalau dalam konteks lebih besar negara, tindakan dia apa? Bilang raya, kan? Bilang raya tuan-tuan semua jadi hakim. Jadi 5 tahun ni buat biola, cukup je, tukar je lah, tuan, banyak sangat. Apa lagi? Cari orang yang betul-betul amanah, betul-betul yang takutkan Allah Ta'ala, barulah selamat. Yang penipu jadi pimpinan habis, kan. Cakap lain, buat lain, kan. Bersifat munafik. Allah. Kemudian wa kana Allahu sami'an, dan adalah Ta'ala yang bertajalli. Ini style sufi terjemahan. Dia sebut Allah je, pum, dia masuk, ya, unsur-unsur kerohanian yang tinggi ini. Dan adalah Allah Ta'ala bertajalli di atas keadilannya yang lurus, ya. Sami'an, maha mendengar keterus terangan orang yang dizalimi tadi. Apa saja yang diucapkan, dia ngadu semua dalam pendengaran Allah Ta'ala. Aliman, yang maha mengetahui tindak mana kezaliman orang yang zalim. Semua Allah Ta'ala maha mengetahui, tak boleh nak menyembunyikan. Dan balasan yang layak baginya sesuai pengetahuannya dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu semua maknanya apa? Ayat-ayat yang mengusik pintu hati orang yang berpengetahuan dan berpengenalan dengan Allah Ta'ala. Makna cukup bagi kita, wa kana Allahu wa kafa billahi sami'an wa kafa billahi basira. Cukup bagi kita Tuhan yang melihat, cukup bagi kita Tuhan yang mengetahui. Dalam amal pula cukup, tak payah nak beritahu orang, tak payah nak dengarkan orang jadi sum'ah, tak payah nak tahu orang tahu jadi riak. Cukup Allah Ta'ala dah tahu. Itu satu didikan yang besar dalam rohani kita, apabila kita mengenali sifat yang tersebut, nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Dan qala Ta'ala, in tubdu khairan aw tufuhu ila akhir. Sadaqallahu alazim.